Kembali lagi dalam siri rancangan Traventure kita pada kali ini. Saya Mohamed Malik. Saya Nur Marisa. Saya Maisara Maro. Dan pada hari ini, kita akan bawa korang menerokai jejak langkah Kuala Lumpur dan warisan di sebaliknya. Jadi, apa kita tunggu lagi? Jom! Kita mulakan perjalanan hari ini di salah satu bangunan paling ikonik dalam sejarah Kuala Lumpur, bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan ini merupakan antara bangunan pentadbiran kerajaan terawal di Malaysia dan menjadi saksi kepada pelbagai peristiwa penting negara. Korang nak tahu tak? Bangunan ini direka oleh arkitek British A.C. Norman dengan seni bina Indo-Saracenic yang menggabungkan elemen Islam, India dan Eropah menjadikan bangunan ini unik dan cukup memukau walaupun selepas lebih 100 tahun. Bangunan ini juga menempatkan beberapa galeri interaktif yang memang menarik untuk diterokai. Antaranya Confluence Hall, Visionary Hall, Hikayat Chamber dan Harmony Hall. Para pengunjung boleh menyelami kisah awal pembentukan Kuala Lumpur, melihat perjalanan sejarah dan kemerdekaan negara serta menikmati keunikan budaya masyarakat Malaysia. Best part, entrance percuma untuk rakyat Malaysia, manakala RM40 untuk pelancong asing. And this part is for my ladies. Macam mana korang? Cantik kan? Korang boleh rent kebaya untuk 3 jam for RM100 je and ambil gambar cantik-cantik sekitar bangunan ni. Ini hanyalah permulaan perjalanan kita menelurusi kota Kuala Lumpur ini. Seterusnya, Lapar lah. Okey, jom. Sekarang kita dekat Kampung Lah. Kampung Lah merupakan restoran di tengah-tengah Kuala Lumpur yang mengetengahkan konsep Melayu moden klasik. Restoran ini menyajikan pelbagai hidangan tradisional dari seluruh Malaysia dalam suasana yang selesa dan penuh elemen warisan. Baru saja duduk di meja, kami terus dihidangkan dengan air yang sangat menyegarkan, memang perfect untuk hilangkan dahaga pada cuaca panas tengah hari. Sampai pun makanan yang kami order memang penuh satu meja. Portion dia banyak. Kami order terong belado, sotong sambal, ikan sekap goreng, masak lemak salai dan ulam sebagai pelengkap. Ni part yang saya tunggu-tunggu. Jom kita makan. Bila makan kat sini, rasa betul-betul balik kampung. Ni masak lemak daging salai dari Negeri Sembilan. Memang padu, rasa dia memang sedap. Kami juga order set ulam budu tempoyak untuk Marisa yang orang Sarawak. First time dia cuba dan dia memang excited nak rasa. Dessert sagu gula Melaka Kelantan pun ada jual kat sini. Overall, experience kat sini memang best. Kalau korang datang dengan kawan atau family, confirm dia orang enjoy. Makanan sedap, suasana pun selesa. Memang recommended. Alhamdulillah, sekarang perut pun dah kenyang. Okey Maisara, sekarang kita nak pergi mana? Sekarang kita dekat Kompleks Seri Negara. Untuk masuk ke bahagian atas bangunan ni, pengunjung perlu membuat tempahan guide terlebih dahulu melalui laman web rasmi mereka kerana akses ke beberapa kawasan adalah terhad dan hanya dibuka melalui lawatan berpandu. Sepanjang lawatan, guide akan menerangkan secara detail tentang sejarah bangunan ni termasuk tahun pembinaan, fungsi asal bangunan dan pengaruh seni bina kolonial British yang masih jelas kelihatan pada reka bentuk bangunan ni. Kat sini, ada 3 bahagian galeri utama yang memaparkan sejarah, warisan dan perkembangan Malaysia. Salah satu galeri turut mempamerkan koleksi seni dan artifak bersejarah yang menggambarkan budaya serta identiti negara. Dalam salah satu galeri bersejarah kat sini, terdapat pameran mengenai sistem perdagangan zaman dahulu di mana masyarakat pernah menggunakan timah sebagai medium pertukaran. Menariknya, timah tersebut dibentuk dalam pelbagai rupa seperti haiwan dan digunakan berdasarkan beratnya sebagai nilai pertukaran pada waktu itu. Selain itu, terdapat juga tayangan short film tentang bagaimana Malaysia ditubuhkan dan perjalanan negara menuju kemerdekaan. Thank you semua sebab join kita punya travelog hari ni. See you all in the next adventure. Bye!